Motor black. Ni ADV tu ada. Dah ADV ada lah. Tapi dia tak ramai. Dia tak syok. Boleh kita campur kita pergi. Campur. Kita bawa askar kita ni. Kalau motor kak. Oh, budak kerja saja pun 40 orang dah. Syok. Lepas dia nak pergi ride lah. Dia ni syok lah. Kalau ride talent syok lah. Dia tak pening palong lah. Hilang stres. Dia hilang stres lah. Dia boleh santai, relax kan. Konok lah. Kalau on jadi bulan 6. Di on. Ya, acak betul apa? Kita tak cukup tidur. Orang bawah tak cukup tidur. Nak kerja lebih daripada orang. Baik, nampak je lah ada je kerja lain kita. Kerja apa? Tak nak cerita. Kena cerita. Awak bawa pada adik saya tu 3 juta bayar tahun lepas. Tak mau cerita. Kerja apa cerita acak? Kalau cerita takut adik bayar 5 juta tahun ni. Jadi kita buat 3 juta, kita cocok belakang nombor 2. Wah, kita bayar tapi tak sampai lah satu. Tapi 4 juta kena sakau. Boleh tak kena? Boleh tak kena? Bukan bolehnya. Perangai punya lah tu. Bukan. Perangai punya. FRM kata bukan? Hai, boleh punya. Ni ada orang tu kat Sporty Writer tu saya tengok tu dia tulis duit adik sikit. Dekat nombor plate pun ada nama adik kat tu. Apa tak? Ya bang, kita pergi Phuket bang. Macam mana bang? Ni first time adik lain dah abang dah kat rumah. Dia tak pernah lain kat rumah. Dia akan buat kat bengkel dengan bengkel kereta. Ni sahaja. Nampak dia panggil aku nak tanya benda apa? Tak, kami Mana ada pergi Phuket lah. Ya. Ni aja pihaknya patut ni duk pindah ni. Phuket pula. Phuket lah. Phuket Jangan. seronok. Okey, seronok. Seronok. Dia cili seronok. Boleh. Okey, seronok ni. Boleh nak pergi motor kak je. Boleh campur. Boleh campur lah. Kalau nak ramai kita panggil RSX. Ni, Ada kat Gerik ni. Jadi Pak Bilal, Tok Imam ada dalam 50 orang. ni dia beli 11,000 jual 4,000. Ya dah. Jual dah. Dia dah Tak payah cakap kot benda dah tak ada dah. Tu pun puas kena kata. Aduh. Okey lah. Boleh lah bang. Kita pergi bang lah. Boleh. Kita on je. Kalau petani ada ayam pasu. Dia tak banyak. Kalau kat sana banyak. macam ada. Adik pilih 2018. Ni lah.